Okey orang Selangor, are you ready? Tak dengar. Are you ready? Dalam kiraan 1 2 3 go. 21 Disember 2025, Sabak Bernam, Selangor menjadi saksi satu pertemuan yang penuh makna. Seramai 100 lebih peserta hadir, terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan lelaki bersatu atas satu minat: mancing. Okey, salam pagi Randuk. 21 hari bulan Disember 2025. Randuk akhir untuk 2025 kali ni berada di Sabak Bernam ataupun Sekincan Sabak Bernam. Okey geng. So sekarang pukul 7.09 minit. Tetapi apa yang menariknya, jap aku tunjuk kat korang. Kita orang sampai-sampai dah ramai yang mula menunggu. So tak apa, kita check dulu. Tengok tempat dia, spot dia. Ini adalah spot gathering untuk ni lah, berkumpul. Kita buat open dekat sini. Senang. Ada flag, ada gambar, ada ni semua. So tempat yang lebih strategik. Okey, jom kita tanya diorang. Okey, kenal sesi suai kenal dengan diorang. Okey, jom. Ciao. Laju tu. Bang, selamat datang Randuk. Awal Awal. Setting 7.30. Sokok Saudi tak apa kan? Lagi kami galak kan? Buat set dah lahir dah. Tak apa, tak ada hal. Dia tak semestinya kita tak bagi ketatkan syarat kena pakai semua barang Saudi, tak. Kita buat open. Kita buat open sebab ini bukan pertandingan. Ni lebih pada event. Selamat datang Randuk. Dia lebih pada event, orang kata apa, untuk orang kata apa, sesi pemancing. Join sekali, orang kata apa. Target ikan apa je? Kalau untuk casting kita target jenis snakehead lah. Snakehead. So macam sebelah sini ketua kampung cakap memang top dengan toman. Dan kat belakang kalau parit jalan kampung, biasanya haruan lah. Haruan. So kita buka daripada 9, 10, 11 sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Laju orang motor. Sarapan pagi dulu. Sarapan. Boleh parking dulu. Selamat datang Randuk. Umur berapa semua ni? Umur berapa? 10. Wow. 10 Sama. Satu sekolah ke apa? 14. 14. Ni? 13. 10 korang 10 14 Apa? Mantap. Selamat datang. Umur berapa? 14. 14 banyak adik-adik hari ni. Lama. Jarang dapat adik-adik ni. 14 Dah start cuti sekolah patut semangat. Kalau tidak mak mesti marah kan. Casting semua setting game casting Mantap. Hari ni cuaca baik. Malam tadi hujan kan? Malam tadi? Ya ke? Sebab jalan depan basah. Jalan depan tu semua basah. Tak apa. Set up dulu. Ni dah standby semua, dah ready ni? Mantap. Okey, semangat Mantap. Ini kita mahu kan.
Okay geng, so macam korang tengok sekarang, okay, belum lagi 7.30. Okay, belum, tadi sebelum pukul 7 lagi ramai dah datang. Hadir. Mantap dia orang semua. Orang Selangor jarang mengecewakan. Itu yang kita pasti. Itu antara saya kata Sabak Bernam ataupun Selangor kita buat event akhir tahun. Sebab apa? Orang Selangor jarang mengecewakan. Semuanya terbaik guys. Nanti yang mana dah dapat goodies apa semua boleh start set up. Lepas tu nanti dalam pukul 7.45 korang turun bawah ni yang ada briefing sikit. Okay? Alright, mantap. Istimewanya Boleh. randuk kali ini kerana Boytep Malaysia telah pun memberi umpan atau menaja hadiah Sama. untuk randuk akhir 2025. Umpan pun siap, kaki casting dah bersiap. Strike through that, yo. Yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih sebab datang ke randuk akhir 2025 di Skincan lah, Sabak Bernam. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Okay, untuk randuk kali ni, okay, kita buka dua jenis bahagian, iaitu first untuk bahagian mancing, kawasan mancing dekat belakang ni adalah sungai, okay, dan juga parit untuk bahagian sawah lah. So untuk kawasan sawah pula kita buka daripada kampung parit 9, 10, 11. So daripada sini sehingga ke jalan besar depan sana open, tak ada masalah. Okay, so yang mana casting, okay, kita buka ikan jenis toman haruan. Okay, so korang boleh kumpul dulu ikan, ataupun nak datang, kalau kata dekat tu nak datang tunjuk ukur tu tak ada masalah. Okay, tapi kita orang sarankan lebih kepada kumpulkan dululah ikan-ikan tu. Nanti habis masa, dah cukup masa, baru datang balik kita ukur sama-sama. Okay. Okay, untuk yang kedua, untuk kali ni kita ada buka untuk jenis mancing pole ataupun rod yang tak ada reel. Okay, biasanya orang yang guna untuk ni ibu-ibu ataupun mak-mak yang jenis mancing puyuh, ataupun orang kata jenis ni lah. Okay, so untuk jenis puyuh pula kita buka untuk ibu-ibu jenis pole lah, rod jenis pole. So kawasan ni pun sama juga, kalau ada untuk kawasan boleh mancing sini ataupun dekat parit lah. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Tak ada Okay, so masa berkumpul daripada masa berkumpul semula adalah 11.30. Okay, 11.30 korang boleh berkumpul balik kat sini lah. Okay, sebelum 11.30 tu korang boleh mancing lah, tak ada masalah. Okay, so dekat dalam bag goodies korang akan dapat 3 benda, iaitu 1 botol air, 1 roti dan 1 set umpan. Ada tengok Okey. So umpan tu mewakili 2 jenis, iaitu soft rod dan juga soft plastik. Okey. Itu adalah tajaan daripada Boytep. Okey. Siapa yang tahu Boytep tu adalah brand daripada Thailand. So Boytep dah taja. Okey. So korang boleh gunakan. So dalam satu paket tu ada 3 jenis, ada 3 soft rod dan juga 1 batu. Betul lah, ada batu Okey, batu tu untuk mewakili kalau kata korang nak main bottom. Okey, untuk main bottom tak ada masalah, korang boleh pakai. Kalau kata korang nak pakai untuk atas top water pun tak ada masalah, just cabutlah batu dia. Okey, so setakat ni bahagian umpan ada persoalan korang boleh pakai juga korang punya sendiri umpan korang sendiri, tak ada masalah. Okey, kalau korang pakai apa yang kita orang beri pun tak ada masalah. Kami open, tak ada masalah. So untuk kategori pula, untuk kategori kita ambil untuk haruan ikan terpanjang. Okey, haruan toman kita ambil ikan terpanjang. Dan untuk puyuh kita ambil kuantiti. Untuk puyuh kita ambil kuantiti terbanyak. Okey, Asyik okey Cik? Okey, mantap. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya, ada yang kat sini suka mancing
kolam air masin tak? Tenang, umpan pun siap. Ada tak? Yang mancing kolam air masin ke mancing ni air masin Okey. So untuk 2026, okey, Sawadee ada keluarkan satu reel baru. Macam korang pernah tengok, ada yang dah tengok kat TikTok SW Mantap SDC. Okey, reel untuk air masin, ada zinc. Okey, so kita ada bawa sampel dia kalau korang nak tengok. Okey, ini adalah kotak dia. Okey, harga mesti yang dah tanya, dalam hati dah mula tanya harga berapa, betul tak? Dah agak dah. Okey. belum masuk pasaran lagi. Dia masuk 2026. Untuk tahun hadapan So ini adalah dia punya kotak. Okey. Ratio 7:1 nisbah 1, sesuai untuk siakap lah. Siapa yang jenis main casting siakap, kolam memang mantap. Okey. Okey. Harga kita tak boleh buka sekarang sebab kita tak ada official harga lagi. Kita tengah buat statistik lagi. Okey. So saya tunjukkan sikit barang dalam dah. Yang ni okey. Dia dah lengkap dengan diamond knob. Okey, tak perlulah yang ada nak ubah suai, kata tak apa, handle tak sedap, lepas tu nak ubah suai. Ini diamond knob. Okey. Okey, rangka dalam dia besi, metal body rangka dia. Okey. Keliling dia carbon. Okey. Carbon. So kau over pula. Over. So, ni so yang mana nanti korang rasa macam dah habis, orang kata apa, dah habis puas mancing, korang rasa nak tengok reel ni, kita akan buka kat depan ni lah. Kita akan tunjuk. So siapa nak dengar dia punya zinc ke apa pun boleh. Alright. Dia ada bunyi zinc, dia ada LED. Dan dia punya spool pun memang orang kata memang setting yang lengkap. Okey. Dia bukan shallow spool dia deep spool, boleh kata medium spool lah. Okey, memang sangat sesuai. So siapa jenis mancing kolam ataupun nak jenis nak mancing untuk sungai, malas nak basuh, boleh tahulah penggunaan dia sesuai macam mana. Okey. So tanpa membuang masa, okey orang Selangor, are you ready? Are you ready? Dalam kiraan 1, 2, 3, go! Pada yang tidak mengetahui sejarah Sabak Bernam bermula seawal 1826 dengan pentadbiran oleh Raja Hitam bin Raja Yunus, putera Sultan Selangor kedua, menjadikan kawasan penting di Selangor sejak era awal pemerintahan Kesultanan. Dikenali sebagai daerah pertanian dan perikanan utama yang kaya dengan warisan Melayu di tepi Sungai Bernam. Sabak Bernam dipercayai berasal daripada gabungan sabak, iaitu kawasan ataupun tangkungan air atau paya, dan Bernam, nama sungai yang mengalir di sini, menunjukkan lokasinya yang strategik di tebing sungai dan tanah lembap. Penerokaan awal Raja Hitam adalah antara pemerintah awal yang memacu pembangunan di sini
menjadikan pusat pentadbiran dan ekonomi penting sebelum era penjajahan British sepenuhnya. Senyum lepas strike tu kepuasan yang tulen. Setiap gevang, setiap umpan, ada cerita sawade di setiap tangan. Yo, sekali baling terus tepat, real berpusing ketat sawadi. Okey dek. Memang padat. Okey Macam mana umpan? Pakai? Mantap tak? Mantap. Pakai SP. Ditaja oleh Boytech. Suatu ketika dahulu, Sabak Bernam bukan sekadar sebuah daerah pertanian. Ia adalah tempat yang digilai ramai, tempat orang datang mencari sumber Ada hasil lagi? Belum lagi? Try boleh lagi. Sana dia orang dah try alam dapat ah. memberi segalanya. Hasil makanan dari air dan darat serta tumbuhan yang dijadikan penawar tradisional digunakan turun-temurun oleh penduduk setempat. Setiap inci tanah dan air menyimpan nilai tersendiri, bukan untuk dimusnahkan tetapi untuk dimanfaatkan dengan penuh hormat. Dalam erti kata lain, memancing ikan haruan. Haruan bukan sekadar ikan, ia sumber makanan dan juga simbol pengetahuan tradisional. Dagingnya dipejai, memberi kekuatan serta dikaitkan dengan pemulihan dan kesihatan, menjadikannya antara hasil alam paling bernilai pada zamannya. Sabak Bernam, di sinilah warisan alam dan manusia bersatu. Airnya bukan sekadar mengalir tetapi menyimpan cerita tentang kehidupan yang masih terus diceritakan sehingga hari ini. Setiap balingan membawa harapan, setiap tarikan mencetus tebaran. Ada yang pertama kali merasa strike, ada yang berkongsi pengalaman bertahun-tahun lamanya. Di sinilah keindahan randuk tanpa mengira usia dan jantina, semua dihimpunkan sebagai satu komuniti. Randuk Sabak Bernam, pengakhiran randuk untuk 2025 bukan sekadar sebuah acara tetapi kenangan yang mengikat persaudaraan. Itu. Yang besar je. Yang kecil tak payah. Tak apa lagi bang? Dah ya? Kaki casting dah bersiap. Strike tu dah hijau. Abang apa tanya? Abang Alan tulis 43. Apa?
Bahagia ni saiz ni. Ni belakang. Saiz. Yang tu saiz ni. Kita ukur yang ni dua ni. Yes. Ini dengan ni. Yang tu lebih kurang. Okey. Satu tuan, satu nama. Tahuan tu. Angin lembut, air beralun, senyum lepas strike tu kepuasan yang tulen. Setiap gewang, setiap umpan, ada cerita sawadeh. 21 Disember 2025 akan sentiasa dikenang sebagai satu hari yang penuh makna di Sabak Bernam. Bukan kerana jumlah hasil yang diperoleh, tetapi kerana nilai kebersamaan yang tercipta. Di sinilah kita berkongsi masa, cerita dan gelak tawa dalam satu komuniti yang ikhlas. Randuk ini menyatukan kita tanpa mengira usia dan latar belakang. Semua hadir dengan satu tujuan, menghargai alam dan sesama insan. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua peserta Randuk 2025. Terima kasih kerana hadir, kerana memeriahkan acara ini dan kerana menjadikan Randuk Sabak Bernam sebuah event yang penuh makna. Semoga kenangan hari ini dikekal di hati dan semangat Randuk terus hidup dalam setiap langkah kita selepas ini. Dan kini mulalah pembuka bicara, pembuka tirai 2026. Terima